wahai Israel, bila aku mati, apa aku dapat? Bila engkau meninggal, kau yang pertama akan masuk syurga. Ni kami para malaikat akan menanti roh kamu sampai bertemu dengan Allah. Engkau yang pertama akan bagi syafaat. Nabi kata, alhamdulillah. Wahai Jibril, bagaimana dengan umat aku? Nabi, ni nak mati ni, nak mati ingat lagi, bagaimana dengan umat aku? Kita tuan-tuan, Nabi pun tak ingat. Jibril kata, umat kamu yang pertama masuk syurga. Ada yang masuk syurga tanpa hisab. Engkau bagi syafaat ya Rasulullah. Nabi pun tenang. Kalau demikian wahai Israel, ambil nyawa aku. Tuan-tuan, bila dia ambil 12 Rabiul Awal yang kita sambut hari kelahiran Nabi itu, itulah hari kematian Nabi. Israel ambil nyawa Nabi ni daripada hujung kaki ni, ditarik dengan lemah lembut. Nabi kekasih Allah bang. Nabi bukan macam kita bang, banyak dosa bang. Nabi kekasih Allah, ditarik lemah lembut sampai dekat lutut. Nabi kuatkan suara, Allah, ya Israel, mudahkan aku kekasih Allah. Saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan kekasih Allah,